Dewan Undangan Negeri-Negeri Sembilan yang mempunyai 36 kerusi telah dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri ke-16. Menurut laporan Berita Harian, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun mengumumkan perkara itu selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Menurut beliau, Alhamdulillah jam 8.30 malam tadi, saya telah menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir di Istana Hinggap dan Tuanku telah memperkenankan pembubaran DUN mulai esok 5 Jun 2026 hari Jumaat, katanya. Beliau turut memaklumkan bahawa pembahagian kerusi telah selesai dan Pakatan Harapan akan bertanding di semua 36 kerusi DUN Negeri Sembilan. Dalam masa yang sama, Aminuddin yakin pembubaran DUN ini mampu menoktahkan kemelut politik dan kepimpinan yang berlaku sebelum ini. Mula-mula dia tarik dan kemudian sekejap dia sokong dan kemudian tak sokong, jadi sekarang kita serahkan mandat semula kepada rakyat, katanya. Beliau juga menjelaskan bahawa proses pembubaran ini dibuat mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 dan notis rasmi akan dihantar kepada Suruhanjaya Pilihan Raya bagi menetapkan tarikh penamaan calon serta hari mengundi. Menyentuh kehadiran Perdana Menteri menghadap Tuanku, beliau berkata, berhubung kehadiran Perdana Menteri menghadap Tuanku petang tadi, ia kerana Tuanku inginkan persetujuan atau pengesahan berkaitan pembubaran DUN, katanya.